Okey, sekarang nak gerak. Buat apa? First, masuk gear. Okey, tekan clutch, masuk gear. Okey, imbang minyak clutch. Kau kena set dalam minyak tu untuk kenderaan ni mudah bergerak. Okey, yang akan menggerakkan dia ialah clutch. Okey, tekan minyak. Cukup. Dah dengar bunyi enjin kan? Okey, sekarang angkat clutch. Sampai bunyi enjin yang kuat ni, yang laju ni, dia akan jadi perlahan. Okey, lagi clutch. Lagi. Okey, dah rasa? Cukup clutch. Tambah lagi minyak. Macam kita adun kuih kan. Okey, angkat lagi sikit clutch. Okey, cukup. Minyak tambah. Okey, handbrake pegang. Okey, tekan button handbrake. Tapi jangan turunkan dulu tekan button dulu. Tekan, tahan. Dah tekan belum? Tarik sikit handbrake tu. Tarik, tekan. Okey, go to slow. Jaga brake. Senang kan? Kesilapan banyak berlaku bila kau dah kawal minyak dengan clutch, tapi bila kau nak turun handbrake tu ketat. Kau nak tekan button tu susah, ketat. Kan? Sebab tu dia akan kacau dekat clutch. Kan? Sebab apa? Sebab mindset kau, apa yang kau fikir? Oh, aku nak turun handbrake. Tapi kau tak sebut pun kau nak turun handbrake. Yang kau sebut, aku nak turunkan. Lain kali ajar minda, aku nak turunkan handbrake. So aku nak tekan button. So supaya kaki kiri yang kawal clutch tu dia tak ikut turun sekali. Okey. Faham? Sebab minda kita akan set benda yang sama. Sebelah kiri dia akan set benda yang sama. Okey, dapat tu. Okey, senang kan nak buat bukit. So bukan susah pun. Yang penting kita fokus, kita faham. InsyaAllah kita dipermudahkan. Okey, dapat tu.